Hoi. Dapat handbag dengan tumbler pun dapat. Ini banyak sampah kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita tak buka booth Puppy Gold hari ni sebab kita berada di mana? Kita berada di Pantai Sepang. Hari ni kita buat kerja-kerja amal sikit. Kita kutip sampah. Mana sampah-sampah kecil tu kita takut penyu makan sampah kecil tu dan boleh mudaratkan dia. Projek ni dengan usaha sama Malaysia Nature Society. Jadi diorang datang sini ramai-ramai, saya ingat dekat 100 orang lebih, dan kita orang punya misi dan visi hari ni ialah untuk kutip sampah. Jadi kepada peminat-peminat Puppy Gold yang mana nak buka ikan Puppy Gold, yang nak tanya pasal Puppy Gold, kalau tuan-tuan jumpa dealer Puppy Gold, terutamanya di mesin-mesin ATM Mas, tuan-tuan boleh terus tanya pada diorang dan mintakan tunjuk je cara-cara nak guna mesin ataupun nak daftar akaun. Baik, jumpa lain kali insyaAllah. Assalamualaikum. Ini sampah paling bapak sekali dapat. Wow. Ambil kau. Pampers tu? Pampers ke seluar? Pampers. Suasana